Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang 9.57 minit pagi. Hari ini 15 15 April 2026. 34 darjah Celsius sudah. Oh, keluar OFD ni. Tenang lu, kalau 9.30 sekali kena panggil ada taklimat. Relax sekejap. Untuk rider ada. Oi, lepas tu orang dah keluar tu, saya duduk apa tu, mesej-mesej untuk OFD, untuk apa tu, yang barang COD ni ada orang telefon. Ada satu barang dia. Hari tu saya ada hantar satu barang untuk dia. Apa tu, galah panjang yang ada penyepit motong tu. Sekali dia telefon, dia kata boleh tukar ke tu barang tu. Rasa macam kemarin pun dia telefon, saya tak dapat angkat. Siapa benda dia kata telefon. Malah telefon balik kan. Saya ada telefon. Dia kata boleh tukar ke? Saya kata kontak itu seller lah. Saya rider hantar je. Saya tak tahu kita order kat mana. Ni kebanyakan saya pernah beberapa kali kena macam ni. Dia orang ni suruh minta kita tolong hantar, suruh kontak je. Tadi pun dia kata boleh tolong kontak. Mana saya tahu kau order apa ke dekat Shopee ke dekat TikTok ke mana. Sendiri urus lah. Saya hantar je. Dia kata pendek dia benda tu galah tu, yang ada pemotong tu. Iyalah, takkan kau beli ke tak tengok dia punya apa tu benda tu. Dia tulis berapa panjang tapi agak ke. Aduh, pening. Kawan saya tu kena hantar apa dah, alat makeup. Siap apa dia suruh cara nak pakai. Oh, yang lelaki jantan kena suruh cara pakai makeup. Aduh, geng dia. Dah gelak-gelak. Banyaklah kes. Bukan setakat tu dia. Ada alat-alat elektronik kadang-kadang. Cik, macam mana nak pasang ni? Loh, kau beli mana? Saya tak mana saya beli. Saya pun tak tahu, bukan saya jual. Bah, nak hantar barang sini sekejap. Dekat apa tu? Itu motor ni. Okey, settle sudah. Kita menghantar dekat apa tu, Kingfisher Sulaiman, Sulaiman Platinum dengan nak singgah satu lagi dekat Wisma di Sulaiman ni. Ada satu hantar surat. Biasa kalau gincar gini CJ dari ni daripada lembaga peperiksaan Malaysia ni. Settle tadi ada 2 COD. Ada habis duit kecil saya. Tapi yang ni di Wan Sulam Pelantiran si bagi duit cukup. Yang tadi 100 lebih, 134, dia bagi 1.5. Aduh, habis duit liming kat sini aku. bagi campur siling lagi. Tak cukup singgit tadi. Siling ni. Ini tak apa. Tapi orang-orang apa kalau lebih sen-sen tu, dia orang ni kasih genap tu. Kasih lebih tak apa. Dia sedekah je. Bagus. Biasa kalau geng-gengnya ni B40 kalau bag ni bagus pula. Dia sedekah je. Tapi kalau orang je ni saya hantar yang geng-geng T20 ni, yang pure kot, T20 10 sen. Tunggu. Apalah. Tak semua gitu. Ada juga yang okey. Ada juga yang T20 harga 120, dia bagi 1.5. Okey, ambil. Wah. Tak apalah, itu kira sedekah. Dia kata awak punya tips. Ui, mantap. Dapat 20, 30 kadang-kadang. Ada juga, tak semua yang T20 ni sama juga. B40 pun gitu juga. Ada yang mono sampai 1 sen pun kira. Itulah. Tak semua orang. Dia berkata kepada manusia. Okey. Macam ini mana pula ni? Dekat cerah mana pula ni? 27. Okey, habis sudah kita punya penghantaran dekat TADM ni. Nak pergi hantar dekat apa tu, Karampunai pula. Lepas tu on the way balik. Tinggal ada apa tu di Jabatan Laut. Lepas tu dah mencerah habis dah. Sekarang pukul 2.33 minit. On the way keluar ni. Ini saya kasih basah kain
Sawa tak ada kepala. Panas sangat 35 darjah ni. Macam dia punya panas ni. Ya Alhamdulillah, selesai sudah. Habis dah. On the way balik ni. Kelas tadi di lorong sebelah Taman Cerah. Nombor 51 last. Oh panas molek lah. Ui, tak apa, nak sampai rumah ni 51 darjah, 55 darjah, 35 darjah. Oh, tadi dah turun dah. Ini apa di Karabona tadi, ini naik balik 35. Oh, sampai sini. 3:39 minit petang, asar sudah balik mandi-mandi semua asar, lepas tu tidur sekejap. Tunggu buka puasa hari ni. Hari ke-6, puasa 6, habis hari last. Alhamdulillah. Okey, masuk mana? Oh, okey, beres. Yeay, Alhamdulillah sampai rumah sudah. Habis hari ini video ini. Alhamdulillah.